Hai, selamat datang The Tingkat. Kita berkonsep Baba Nyonya, gabungan Melayu dengan Cina. Antara restoran masakan Nyonya yang terkenal dekat Melaka, restoran ini juga merupakan konsep Muslim friendly tau. Antara menu yang ada dekat sini, kuih paiti, merupakan cawang kecil yang digoreng garing kemudian diisi dengan inti sayur. Next, kita ada udang cili manis. Dari segi rasa, manis-manis pedas. Yang ni ayam pokte, masak sos kicap pekat. Dia manis tapi tak pedas. Makan dengan nasi lemak bunga telang memang sedap. Dua menu ni antara favourite saya. Ada kailan dua rasa dan lam sheng masak rendang. Dia punya saiz lam sheng memang besar, makan dengan nasi putih memang jadi. Next, kita ada telur cecaluk. Dengar macam pelik tapi makan kosong pun sedap. Untuk bahagian air dan dessert, kita ada The Tingkat Mojito, asam buah mojito dan cendol durian. Dengan kuantiti yang banyak, boleh makan 2 ke 3 orang. Dekat sini juga ada satu kafe yang ada dekat The Tingkat. Untuk bahagian menu yang ada dekat sini, ada onde-onde gula Melaka, sea salt lava original, dan untuk bahagian air, The Onde Latte. Dan untuk pengetahuan korang, dekat sini diorang ada menyediakan tempat VIP yang luas, ataupun korang nak sambut birthday ataupun event besar, diorang ada dewan untuk korang. Korang nak tahu dekat mana? Dekat The Tingkat, Jalan Merdeka 1, Bandar Hilir, Melaka.